Dia bawa keluar perfume baru and dia suruh aku sebagai duta perfume yang nak dekat 5 tahun ni bagi honest review. So dia bawa keluar yang 30ml dengan 10ml. Kita nak bau semua yang dia bagi ni. Ada 6 coat dengan saya. First kita ada coat Sweet Honey. Okay. Yang ini sebiji bau honeydew. Honeydew yang boba macam kat luar tu. Sebiji. Next kita ada bau Sweet Petal. Ya Allah, ni sedap gila. Bau macam candy. Macam candy florally macam tu. Sedap. Next kita ada Sugar Lush. Oh, bau dia bau manis yang macam bau manis yang seksi. Ini coat Silent Glow. Oh, ni bau masculine ni. Bau laki. Bau dia macam kalau laki aku pakai aku akan tergoda. Gitu. Laki aku je lah. Kalau laki kau pakai aku tak akan tergoda. Jangan risau sebab aku bukan geng-geng penyundul. Last kali kita ada Lux Blossom. Bau floral. Bau bunga dia tak terlalu kuat. Aku masih boleh terima. Dia macam soft girl punya vibes. Aku silap. Dia bagi aku 2 coat Silent Glow ni. Ke ada yang lain Okay, last kali actually bau dia Secret Noir. Tapi ada dengan aku hanya yang 30ml. So kita try. Sedap kan? Anak aku pun suka. Ni, nah. Sedap weh. Bau dia sweet. Bau dia sweet, soft and ada a bit hint of candy. So far semua bau aku suka and yang penting aku suka dia punya tagline. Wangi selamanya.